Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan bermuramah guru-guru Nyata sempena Hari Guru tahun ini. Assalamualaikum, selamat Hari Guru semua kawan-kawan. Hai, saya Cikgu Sharifah Azlin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia. Kita akan terus komited pada kerjaya dalam mendidik anak bangsa. Guru Bitara Nadi Negara. Bye. Hi, I'm Teacher Tara and I want to wish Happy Teachers Day to all the teachers in SK Nyato and all the teachers around the world. Thank you. Assalamualaikum, saya Cikgu Wan Hasnom. Hai. Okey, selamat Hari Guru untuk semua guru-guru di Malaysia. Okey, Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru buat guru-guru SK Nyato dan seluruh Malaysia. Selamat Hari Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Salim bin Abdul Majid, GPKM SK Nyato. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada warga pendidik khususnya di SK Nyato dan amnya kepada seluruh Malaysia lah. Dan tema kita pada tahun ini adalah Guru Bitara Nadi Negara. So kita perlu tingkatkan prestasi dan perkasakan inovasi. Up Somban, up Nogawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Rus Zamani bin Muhammad Muda, merupakan GPK 1 SK Nyato. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru 2026 buat semua warga guru SK Nyato dan juga seluruh Malaysia amnya. Okey, guru bukan sekadar mengajar tapi membentuk masa depan dengan sabar dan dengan penuh kasih sayang. Okey, terima kasih cikgu kerana menjadi cahaya ilmu dan inspirasi dalam hidup kami. Jasa cikgu sentiasa dikenal, jasamu dikenal. Guru Bitara Nadi Negara, SKN hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Zuraini binti Muhammad Jaini, Guru Besar SK Nyato, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar guru di seluruh dunia dan di Malaysia khasnya. Guru Bitara Nadi Negara merupakan satu tema yang paling relevan dengan sambutan Hari Guru pada tahun ini. Selaras dengan sikap guru, kembangan guru dan segala-galanya bermula daripada seorang guru, melahirkan ramai pemimpin negara. Kita tengok ada yang dapat melahirkan doktor, jurutera, juru accountant dan sebagainya. Dan selaras dengan itu juga ke arah digital negara, ke arah Malaysia Madani, alhamdulillah jasa guru tetap dikenang dan jasa guru sangat dipandang tinggi, disanjung tinggi oleh semua masyarakat. Selamat Hari Guru. Teruskan mendidik dan terus memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dan impak kepada dunia khasnya. Selamat Hari Guru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahaja ucapan guru-guru pada hari ini. Bye.